kan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Maksudnya kita bagaimana kita function sebagai syuhada, sebagai saksi kepada manusia. Benchmark besar pun kita dah bincang yang benchmark besar hujung ni kan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ni kita dah bincang gambaran rahmatan lil alamin macam ni, kita dah bincang. Punyalah kerja besar nak capai benda tu, kita dah bincang Hadis ni mengajar apa? Hadis ni sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza kharaja salasatun fi safar falyu'ammiru ahadahum." Jika tiga orang bermusafir ataupun jika keluar tiga orang pada musafir, pada safar, lantiklah jadi amir ataupun ketua salah seorang daripada mereka. Dalam kerja yang sebegini pun, maknanya just nak travel tiga orang pun, anjuran Islam adalah untuk berjamaah. Bila sebut berjamaah, faham ke? Faham? Maksudnya ramai-ramai. Okey. Hadis ni bukan kata kalau nak musafir tiga orang. Dia bukan cakap tu. Faham? Poin dia bukan ramai tu. Poin dia lantik ketua tu. Apa beza solat berjamaah dengan solat beramai-ramai? Ada imam, ada makmum. Right? Kalau kita solat individually, solat fardi tapi duduk ramai-ramai, tu ramai-ramai solat, tapi solatnya individu. Individu kita boleh ikut pace masing-masing kan? Aku nak Baqarah, aku nak Qul Huwallah kan. Tapi once kita kata awak imam, kita makmum, once imam rukuk, kita kena rukuk. Kat situlah cabaran dia. Faham? Kat situlah cabaran berjemaah. Maksudnya once kita lantik ketua, kalau kita kata kita musafir, okey, awak jadi ketua. Lepas tu tiba-tiba dia buat decision, kita tak ikut pula, maknanya apa makna ketua tu kan? So kat situ yang cabaran. Kita ada tendensi nak buat kepala sendiri je. Itu yang best kan. Tapi once kita kata ajaran dan anjuran Islam ni, sentiasa kita latih untuk berjamaah. Berjamaah tu maksudnya berstruktur lah. Ada amir ataupun ada imam, ada makmum.